atau nak kalah pilihan raya. Saya rasa Trump belum lagi saya rasa Trump ni lagi takut kalah pilihan raya November ni sebab bukan saja parti dia akan kehilangan kuasa, malah dia pun sudah pasti akan disiasat dan didakwa. Jadi Trump ni lepas daripada pendakwaan selama setahun atas berbagai-bagai kesalahan salah laku hanya kerana parti Republican dia ni menguasai Kongres. Kalau tak, dah lama dah dia kena dakwa. Dan banyak kali usul untuk membicarakan Trump ni ditolak oleh Kongres sebab parti Republican kontrol Kongres Amerika. Jadi nampaknya dilema yang dialami oleh anjing kurap bernama Trump ni sama macam nasib tuan dia, iaitu babi Netanyahu ni. Kedua-duanya bakal kehilangan kuasa dan bakal dibicarakan dan bakal masuk penjara. Elok letak satu jail lah dia orang ni. Biar Trump salahkan kau, salahkan babi Netanyahu, ni kau punya pasal. Babi Netanyahu kata kat Trump, ni kau punya pasal. Kau gaduh lah penjara. Tapi itu semua kita dah tahu lama dah. Ada 3 lagi faktor yang dilaporkan oleh investigatif media Rusia yang agak menggemparkan, yang membuatkan semua kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Iran, Amerika, Pakistan, Rusia dan China selama beberapa hari ni hanyalah kenyataan-kenyataan diplomatik. Sedangkan komunikasi yang berlaku di belakang tabir dan berlaku secara diplomatik di antara Amerika, Rusia dan China serta pemimpin-pemimpin besar dunia yang dikatakan mendesak Trump ke tahap maksimum untuk hentikan perang ni. Ini yang berita mengejut. Pertamanya ialah tekanan daripada Rusia dan China. Media investigatif Rusia ni melaporkan yang Putin sendiri telah menghubungi Trump mengatakan yang Rusia menyokong 100% syarat yang diberikan oleh Iran sebagai asas rundingan dan Rusia adalah bersama Iran dalam rundingan damai ni. Dia kata, nak berunding, aku ikut sekali. Tapi apa yang gempar sangat dengan laporan ni, jadi para pemerhati geopolitik mentafsirkan langkah Putin ni selepas perbincangan selama 1 jam 45 minit dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi membawa impak yang amat serius kepada Amerika. Pertamanya, Rusia yang terkenal dengan protokol tu telah memecahkan protokol tu di mana Presiden Rusia sendiri berbincang dengan Menteri Luar Iran. Selalunya Putin ni dia tak bincang dengan bawah-bawah ni. Dia bincang sama-sama Presiden. Tapi semalam dia bincang dengan Menteri Luar Iran. Kita tahu Menteri Luar Iran ni mula-mula dia pergi Pakistan, lepas tu dia pergi Oman. Oman pun dah setuju dah. Kita sama-sama kutip tol. Kau ambil banyak, aku ambil sikit pun tak apalah. Jadi pertamanya, lepas dia pergi Oman, dia pergi balik kat Pakistan. Lepas tu dia pergi Moskow. Jadi pertamanya, Putin telah memecahkan protokol. Dia sanggup dia sebagai presiden jumpa dengan menteri luar saja daripada Iran. Itu menunjukkan betapa seriusnya Rusia nak backup Iran dalam rundingan damai ni. Jadi langkah Putin tu ditafsirkan oleh para pemerhati geopolitik dunia sebagai kalau Amerika berunding lagi dengan Iran lepas ni, Amerika bukan saja berunding dengan Iran seorang, akan tetapi akan berunding dengan Rusia sekali. Jadi kalau Amerika kenakan syarat-syarat yang mengarut ke atas Iran, samalah dengan bagi syarat-syarat mengarut kepada Rusia. Kalau Amerika tolak tuntutan Iran, bererti Amerika menolak tuntutan Rusia. Artinya sebarang rundingan lepas ni bukan di antara Amerika dengan Iran saja, tapi di antara Amerika dengan Iran dan Rusia. Jadi media itu juga melaporkan yang Amerika akan mengalami kegagalan teruk sekiranya berdegil nak teruskan perang dengan Iran sebab Rusia dikatakan akan membantu Iran dengan semua aset-aset ketenteraan yang Iran perlukan. Teknologi yang Iran perlukan dan juga perisikan dan pemantauan yang Iran perlukan. Dalam lain perkataan, kalau Amerika serang Iran, Amerika secara langsung berperang dengan Rusia. Cuma Rusia tak akan hantar kereta kebal, tak akan hantar jet-jet pejuang dia. Tapi apa yang Iran perlukan, Iran akan dapat. Ini jelas termeterai dalam perjanjian yang ditandatangani di antara Iran dengan Rusia pada bulan Januari tahun ni. Jadi memandangkan Amerika pun peluru dah nak habis dan Putin pun dah bagi komitmen pada Iran, Trump yang bodoh tu pun saya rasa boleh fikirlah. Kalau aku nak serang juga Iran, aku ibarat bakar mercun raya Cina je lah. Bunyi saja kuat, cuma kertas saja yang terbakar. Keduanya, menurut investigatif media Rusia tu lagi, Presiden Xi Jinping walaupun kenyataan rasmi beliau banyak kali menyebut yang China mahukan perdamaian di Timur Tengah dengan segera, tapi di belakang tabir telah menghubungi Trump sebanyak 2 kali. Kali pertama Xi Jinping ni menghubungi Trump ialah bila Trump mengugut nak musnahkan Iran balik ke zaman batu 3 minggu lepas yang ditafsirkan oleh dunia yang Trump ni nak guna senjata nuklear ke atas Iran. Xi Jinping memberitahu Amerika yang kalau Amerika mula gunakan bom nuklear ke atas Iran, maka China akan terlibat secara langsung dalam perang ni di pihak Iran.
Sebab tu Trump tarik balik kenyataan dia tu yang juga mendapat kecaman hebat daripada rakyat Amerika sendirilah ya. Cuma Xi Jinping dia tak sebutlah dia akan pakai senjata nuklear ke atas Israel, tapi faham-fahamlah ya. Bahasa halus ya. Jadi sebab tu Trump tarik balik ya. Sebab mendapat kecaman hebat daripada rakyat Amerika sendiri ya, selain daripada kecaman daripada Presiden Perancis dan United Kingdom yang mengatakan ya, yang sekiranya Amerika menggunakan bom nuklear ke atas mana-mana negara, dia orang akan menentang ya. Mereka guna istilah "we will stand against you" itu kenyataan bersama yang dibuat oleh Presiden Perancis dan Perdana Menteri United Kingdom ya. Kemudian apabila rundingan minggu lepas gagal tak runding pun dan Trump mengenakan sekatan laut Xi Jinping sekali lagi menghubungi Amerika dan mengatakan yang sekiranya Amerika meneruskan sekatan laut ke atas kapal-kapal Iran dan menyerang Iran, China akan bekalkan Iran dengan peluru-peluru berpandu yang paling canggih yang China ada untuk memusnahkan armada laut China. Maknanya kau lawan dengan aku sekarang ni. Xi Jinping juga dilaporkan yang China bersama Iran. Xi Jinping ni dia macam Rusia juga melaporkan yang bagi tahu Trump dia bersama Iran dan menyokong 10 tuntutan yang dibuat oleh Iran dan China juga menyokong hak Iran untuk mengawal Selat Hormuz bersama Oman. Maknanya kau jangan haraplah anak ni dia akan buka tapi dia tetap kawal. Jadi media tersebut mentafsirkan langkah Xi Jinping tu memberi 2 mesej yang jelas kepada Amerika. Pertamanya, dia bagi mesej China adalah bersama Iran dalam rundingan dengan Amerika dan menyokong penuh 10 tuntutan Iran termasuk hak Iran mengawal Selat Hormuz. Keduanya, China akan terlibat lebih jauh lagi dalam perang ni kalau Amerika cuba menyerang Iran dan akan memastikan Iran menang dalam perang ni. Jadi media tersebut media Rusia itu membuat kesimpulan yang rundingan yang bakal Amerika tempuh ini tak lama lagi bukan lagi rundingan dengan Iran, akan tetapi Amerika terpaksa berunding dengan Iran, Rusia dan China sebab Rusia dan China menyokong 10 tuntutan tu. Artinya dalam bahasa mudah, kalau rundingan gagal dan Amerika nak serang Iran, maka Amerika akan terpaksa menghadapi Iran, Rusia dan juga China. Jadi walaupun China dan Rusia ni tak akan sekali-kali hantar tentera laut ke tentera udara maupun tentera darat untuk bantu Iran, akan tetapi seluruh senjata tercanggih Rusia dan China serta teknologi terbaru Rusia dengan China ni akan digunakan untuk memastikan Iran mampu mengalahkan Amerika. Sebab apa? Kalau Iran kalah, ini kira macam Rusia dengan China juga kalah. Jadi situasi dia sekarang ni dah jadi macam perang Rusia lawan Ukraine. Kenapa? Sebab bila Rusia ni nak berunding dengan Ukraine, dia bukan saja berunding dengan Ukraine, dia terpaksa berunding dengan Amerika, dengan Ukraine dan juga dengan NATO. Sebab Ukraine bukan seorang-seorang. Jadi samalah sekarang Amerika bukan saja menghadapi Iran, tapi kalau nak berunding pasal perdamaian ni, terpaksa menghadapi pendirian Rusia dan China yang menyokong penuh tuntutan Iran. Maknanya sekarang ni Iran datang berunding, kiri kanan ada Rusia dengan China. Macam dulu Rusia nak berunding dengan Ukraine, ada Amerika, ada NATO. Macam itulah. Jadi Trump yang dungu tu pun boleh fikirlah. Lebih baik setuju sajalah dengan tuntutan-tuntutan Iran tu dan balik kampung dengan selamat. Jadi antara tuntutan-tuntutan Iran yang penting ialah pertamanya, Amerika kena hentikan sekatan laut. Barulah Iran benarkan kapal-kapal masuk keluar Selat Hormuz. Tapi Iran masih lagi mengawal Selat Hormuz dan kena bayar tol. Dan kalau tak mau Iran kenakan tol, Amerika kena bayar ganti rugi sebanyak 800 bilion kepada Iran. Iran dah dua kali dah ulang. 800 bilion tu kau bayar sekarang 300 bilion. 500 bilion tu kau boleh bayar ansur-ansur 10 tahun. 50 bilion setahun. Ketiganya, Iran mahukan hentikan sekatan ekonomi dengan serta-merta ke atas Iran. Dan jangan ambil apa-apa tindakan ke atas mana-mana negara yang nak berdagang dengan Iran. Ataupun secondary sanction lah dia panggil. Jadi China juga dilaporkan mengugut. Tak tahulah betul tak betul. Ini bukan laporan daripada kerajaan rasmi China. Tapi ada keluar dekat media China yang mengugut kalau sekatan terus dikenakan oleh Amerika di Laut Arab, maka ada kemungkinan